Jadi waktu tu saya cuma penyewa. Saya tengah mencari-cari bilik sewa masa tu. Sebagai penyewa, saya expect, saya cuma, saya tahu tiap-tiap bulan saya bayar 800 waktu tu lah. 800 waktu 2012 pun dah sangat besar. $800. So saya sewa bilik master di atas, tingkat 3. So tingkat 2 adalah pelajar-pelajar, bukan pelajar-pelajar sangat lah, remaja-remaja wanita dan kanak-kanak semuda usia 2 tahun. Ini bukan berlaku di Malaysia, ini berlaku di Singapura. Jadi mereka semua adalah ahli jemaah Ikhwan, kita panggil Ikhwan. Baik. Cuma sekarang ni dia lebih official GISB kan, tapi kita panggil Ikhwan je. Ikhwan tu apa? Sahabat ke? Ikhwan saudara. Saudara. Maksudnya Ikhwan daripada perkataan akhi. Akhi adalah abang. Abang adalah saudara. So, Ikhwan adalah saudara-saudara. Okey. Oh, terror. Budak sekolah Arab tu. Oh, yelah. Lupa lah. Dia tahu. Sekolah Arab. Jun Maktun. Tengok tak? Aku Arab, aku ingat itu je. Jun Maktun. So, jadi saya mula rasa pelik bila mereka ajak solat jemaah. Solat jemaah tu bagus. Solat jemaah bagus. Tapi selepas itu, selepas solat jemaah, kita ada pencak silat lawan Yahudi. Alamak. Bila tu masa timing tu? Lepas Isyak atau macam mana? Ya, betul. Oh, lepas Kau Isyak. tahu Dun? Pasal dia cakap lepas itu. Jadi aku assume lepas mayang Isyak dah. Bahaya ni Dun. Bini aku polis. Aku suruh ambil statement kau. Kau berpencak ke? Macam mana pencak dia? Apa tu? Pencak dia betul-betul sama dekat YouTube tu. Macam saya tak Ada tengok. sekarang pun ada. Sekarang dekat TikTok pun ada. Kalau type pencak silat GISB. perang Yahudi dengan perang nafsu. Alamak. Macam mana tu? Dia bersilat ke Zat? Awak terangkan kita makin keliru ni. Jadi diorang ramai-ramai macam, tahu tak macam tentera army military. Okey. Army military. Macam gini kan. Diorang buat gitu. Macam bersilat lah. Siku Yahudi, siku. Dia ada yang lead benda tu ke ataupun beramai-ramai? Ada ramai-ramai jemaah buat gitu. Lepas tu dekat kepala ni kan dia cakap, wahai Abuya, Islamkan roh kami dan nafsu kami. Aduh. Jadi saya macam, kenapa berdoa pada Abuya? Kenapa? Abuya ni siapa sebenarnya? Dia punya ketua GISB ke? Arwahnya, ya. Orangnya tak dah meninggal. Ya. Pengasasnya dah meninggal kan? Ya. Kita tak tahu nak cakap lebih sebab kita pun tak mendalami sangat. Jadi ini based on pengalaman saya. Ini based on point of view Zain lah. Cumanya bila saya bincang dengan kawan saya, macam mana kita nak beritahu, jadi ada something penguatkuasaan tentang, bagi saya salah lah dari segi akidah. Di Singapura ada MUIS, betul? Majlis Ugama Islam Singapura. Tapi pertama sekali, kita bukan Islamic country. Kita nak kena faham tu. Yang keduanya, kalau saya cuba membuka fail aduan atau sebagainya, dia perlu kerjasama sebenarnya. Dia perlu kerjasama daripada jemaah-jemaah ni, which is saya tak ada. Atau saya sangat ragu-ragu yang ada ke diorang nak, boleh ke diorang bagi kerjasama. Betul lah. Tu satu. Lagi satu, dari segi undang-undang tu salah. Bila saya yang menyaksikan sendiri, remaja-remaja ni dia ada bertugas di kafe 10-12 jam di kafe. Baik. Mereka ada yang jadi tukang masak, tukang buat air panas. And then yelah, serve the customer dekat kedai makan. Mereka tidak dibayar gaji. Mereka didoktrinkan dengan mindset bantu dibantu. Bantu dibantu. Ya. Bantu dibantu. So mereka diberi makan, kat sana diberi makan, bukan tak bagi makan, tapi itu hak mereka. Gaji tu hak mereka. Pencaruman KWSP di Singapura, CPF, hak mereka. itu pun hak mereka. Betul. Jadi saya benda tu lenyap macam tu je. Saya punya niat tu macam dah halfway gitu je. Saya nak perjuangkan hak remaja-remaja, adik-adik kat situ. Tapi saya tak ada support daripada siapa kan. And kalau saya fikir, kalau saya utarakan benda ni pada kerajaan pun, mana bukti saya? Saya cuma ada pengalaman, tapi diorang nak datang jadi witness tak? Jadi saksi benar ke tidak? Itu menyusahkan awak. Tinggal angan-angan lah. Tinggal angan-angan. Tapi bila di Malaysia tengah kecoh benda ni. Ya ni kan,
Saya sangat bersyukur dan saya harap ianya juga siasatan tu dilakukan di Singapura juga. Menyeluruh lah. 12 tahun yang lepas tu dah ada dah. Apa lagi Zai yang mungkin awak sepanjang pengalaman awak dekat sana tu, dekat rumah sekali tu kan, apa lagi benda-benda yang mungkin ekstrim dia orang buat yang awak rasa ini pelik sangat ni? Bukan pelik lagi, salah, sangat salah. Apa Suka tu? gunakan nama Rasulullah. Okey. Nama Rasulullah, kita jangan gunakan nama Rasulullah. Contoh macam kenapa kalau semua masih malas-malas nak bersihkan rumah Istana Abuya, ni dia panggil rumah tamu ni Istana Abuya. Kalau semua masih malas-malas nak bersihkan kipas ni semua Istana Abuya, macam mana Imam Mahdi nak daulah? Daulah maksudnya apa? Daulah tu bangkit Bangkit, dengan okey. kerajaan. Sekarang Abuya sedang walaupun gaib, Abuya tak mati. Abuya sedang memimpin tentera-tentera. Kita nak daulah ni. Tapi kalau semua masih malas-malas, nak bersihkan kipas pun semua masih berkira. Macam mana Abuya nak daulah? Macam mana nak ada amalan tarik duit? Abuya nak tolong? Apa amalan tarik duit tu? Rasulullah pun tak nak tolong. Dia cakap, diorang suka guna nama Rasulullah. Saya tak suka sekali. Saya rasa benda tu sangat-sangat berdusta lah. Amalan tarik duit ni, lepas solat, dia selain pencak silat tu, yang perang nafsu, Perang Yahudi. perang nafsu, perang diislamkan roh kami, nafsu kami, dia ada amalan tarik duit. Wahai Abuya, kami nak 10,000. Wahai Abuya, berikan kami 10,000. Berzikir macam tu. Berapa lama tu nak kena berzikir Abuya kami nak 10,000 tu? Ya, saya ingat awak. Seingat saya, diorang buat itu setengah jam. Kadang-kadang saya tinggalkan. Lepas solat Jumaat saya tinggalkan. And lama kelamaan, Awak terpaksa ikut diorang ketuk orang bilik saya. Dia ajak solat jemaah dul. Solat jemaah tu okey, alhamdulillah. Dah tu terus sambung dengan tu lah. Masalahnya dia boleh tersewa satu blok dengan satu rumah dengan Satu rumah. Dia rumah 3 tingkat kan. Jadi bila lama kelamaan saya tak nak ikut solat jemaah tu, saya dah bukan di Padang Serong lah, macam dah dipinggirkan. diorang tak ada suruh join macam marilah ikut jemaah saya, tak ada. Tapi macam dari segi kata-kata apa pun, kalau macam dari segi berbualan pun diorang akan selitkan Abuya. Macam ya Allah, contoh Okey. ya Allah, nasib baik kakak dah angkat kain sebab dah hujan. Ni Abuya semua yang gerakkan ni. Dia punya level macam gitu. Dia macam Level macam gitu. dia letak Abuya ni lebih tinggi daripada Allah. Everything. Dan bila saya sangat-sangat ingat sekali, saya cakap saya sewa bilik tu 800, dan bila saya balik kerja, kenapa tiba-tiba ada jemaah yang ada dalam bilik saya? Ai buat apa? Dia dengan anak dia. Dia kata ni rumah tamu. So, saya cakap tak, tapi saya sewa bilik ni, saya sewa 800. Tak, ini rumah tamu untuk semua, dia kata. Jadi saya dah macam tak happy nak duduk kat situ. So saya cakap dengan ketua kat situ, boleh tak saya tak nak siapa-siapa masuk bilik saya sebab saya bayar. Lepas tu dia cakap, nanti kalau Rasulullah halau, nanti dalam keadaan hina. Jadi dia suka pakai nama Rasulullah tu, saya tak suka. Rasulullah halau. Jadi benda ni kan sangat bertentangan dengan akidah. Jadi saya susah nak ketengahkan di Singapura ni. Macam saya cakap, nak buka file ni susah. Sebab first, saya tak ada black and white. Second, melainkan bekas jemaah ni datang buat pengakuan. Macam ramai sekarang yang bekas jemaah buat pengakuan. Benda ni memang berlaku. Sebab dia bukan saja orang cakap, okey, dorang tutup aurat bagus, tutup